Dulu minat motor je. Ya, bininya motor datang nak kerja hotel ni. Kenapa Mak Isa ketawa macam gula? Mak Isa ni dilahirkan pada tahun kuda. Oh. Semangat pun macam kuda. Macam mana Mak Isa? Selamat Hari Raya. Sebenarnya satu Syawal Mak Isa. Namanya ni siapa? Nama Bujang bin Ali. Oh, maaf Mak Isa, kutian. Abang janji tak hidup semati dengan Jijah? Percayalah. Sayang abang. I love you too. Senang je ya. Kau jangan tak tahu. Aku ni duduk tengok semua dia ramai melonggok tu bukan apa. Tengok saya ni nak jadi hero. Kita ni bukan apa. Nak lawan dengan Awi. Saya sedap macam sarukan. Sambil menonton jangan lupa kunci pintu dapur, pintu belakang. Kau masuk perompak kau. Habis semua duit kau piuk belanga kau semua dirompak dia orang. Kunci pintu. Sambil menonton tengoklah puas-puas Raya Rantau bersama Syaiwan dan family ceria dia. Hai, lepas lontong si Azwan tu tak serik-serik. Panggil dia nak suruh berlakon. Nak berlakon apa? Kalau nak tengok, tunggulah sambil-sambil makan ketupat tu. Ajaklah kawan ramai-ramai kita tengok. Oh, Raya Rantau. Alah, kakak semua. Nama akak Kak Esa. Ni semua kerja siapa? Allah, kerja si Azwan Ali. Azwan Ali tu lah. Alah yang suka merapu, mak interframe tu. Habis semua dia ubahkan elemen badan kakak ni. Tapi tak apalah, tak kisahlah. Walau macam mana pun kita bergembira. Di bulan yang mulia ni. Apa dia? Suami agak. Apa sebab saya? Dia dalam berjalan. Kenapa hijrah? Apa dia tengok? Amboi Kak Otak. Serik-serik mengumpat pagi-pagi raya ni. Baru je kejap tadi minta maaf. Bermangkuk-mangkuk air mata. Tapi tak apalah. Yang penting akak maintain. Malam ni akak jadi Mila. Bercinta pula dengan si Cepuan tu. Siapa lagi kalau tak tukang masak. Kalau nak tengok cerita ni, tunggu sampai habis lah. Dayang tak tahu apa nak cakap. Ni pun first time Dayang melakon komedi. Seronok juga perang watak itu ni. Tapi kalau ada selek tu, Dayang minta maaf lah. Dan di sini kami ingin ucapkan selamat Hari Raya dan selamat menonton. Lepas lontong, sambal. Lepas sambal, serunding. Lepas serunding, cak-cak raya. Dan syukur Alhamdulillah saya masih berkarya untuk anda semua yang setia dengan Azwan Ali. Dan tahun ini, terimalah hasil terbaru saya di musim Aidilfitri untuk Esroria Raya Rantau. Semoga anda semua terhibur. Tapi satulah pesanan saya, kalau ada salah dan silap, ampun dan maaf jua yang dipinta. Maklumlah, dalam hidup ini kita mengutuk orang, tapi kita sendiri tak betul. Selamat menonton dan selamat terhibur. Insan pertama yang bertahta, dia insan pertama yang ku cinta hilang. Hei! Kau buat apa ni? Malam-malam nak sambut Ramadan ni duk diam-diam. Kau nak jadi Fauzal Latif ke? Aku suka dia, apa aku susah. Pegang mic pun macam masih dayu. Suka tak aku pegang mic, aku suka lah. Kau tengok aku. Fanatic Siti Nurhaliza. Hidup Siti! Siti tak ada like. Montai, Montai. Apa ni malam buta bergaduh ni?
Asyik baik pintu tak kunci. Kalau tak apa tak masuk dalam. Astaghfirullahaladzim. Rumah sini tidur, sini dapur. Ayah kata kira sama-sama tu. Ha? Spek hilang. Ya Allah. Tak masuk dapur. Kadi, apa dah jadi kau ni, ha? Aku ni kerja setengah nyawa tau. Balik rumah macam kucing beranak. Tak ada, Cik Bujang. Si Monte dah tidur. Saya baru balik pada masjid. Masjid? Kau mimpi? Kau balik pada masjid? Kau buat apa? Betul, Cik Bujang. Baru balik pada masjid ni. Tolonglah Kadir, muka macam kau di sembahyang tarawih. Mimpilah yang aku tahu kau pergi makan bubur dekat madrasah tu kan ada. Macam-macam. Ni aku tanya kau ni. Kita nak besok puasa jadi ke tidak ni? Cik Bujang, tadi kan radio confirm besok umat Islam akan mula sambut puasa 1 Ramadan. Untuk tahun ni lah, tahun 2001 ni confirm. Ha? Confirm? Besok? Kau tahu dapat apa aku? Ni sedih sangat sebab aku ni anak rantau, Kadir. Dah lah tu, aku ni seorang yatim piatu pula tu. Mak bapak dah tak ada. Kemudian nenek aku punya ada saudara mara nenek aku tu pula yang ada tu dia sentiasa je semput. Tinggal aku seorang. Dah kahwin-kahwin pun tak kahwin. Kau dah tak, Kadir? 1 Syawal ni kan aku kena 40 tahun dah. Tiap-tiap tahun dah kata aku nak kahwin. Tak kahwin juga. Tu yang aku sedih sangat. Cik Bujang. Cik Bujang tahu tak? Orang dekat Afghanistan tu berperang lagi tahu umat Islam. Tak ada meraung macam ni. Buruk sangat Cik Bujang. Dah lah Cik Bujang tu senja dah. Janganlah menangis Cik Bujang. Sudah. Kata dulang bagus repek. Awak tu lagi lebih. Cakap orang pandai. Tengok nanti siapa yang kahwin dulu. Aku ke kau. Cakap pandai. Marahlah tu. Sorry lah Cik Bujang. Cik Bujang, gaji jangan lupa naik nak raya ni. Dah Kadir. Ni, besok puasa ke tak ni? Puasa lah. Ya, sungguh. Kau jangan tak makan sahur. Cakap aja. Puasa, lepas tu tak makan sahur. Esok pagi kata Cik Bujang, uzur. macam mana doa untuk puasa lah? Kadir lupa lah. Kan aku dah ajar kau tahun sudia. Tiap-tiap tahun aku kena ajar. Kau ni nak apa? Kata kau ni ke umat Islam. Apa kena kau ni? Lupalah. Tolonglah Cik Bujang. Senang saja. Apa dia? Apa dia doanya? Nawaitu. Nawaitu. Nanti aku lupalah. Ini kira rezeki korang lah. Bulan Ramadan ni. Korang diterima kerja di resort pakcik ni. Jadi nama macam mana? Nama saya Jija. Sedap nama tu. SPM berapa? SPM 1, grade 1. Kenapa Jija nak kerja hotel ni? Tak adalah dulu saya kerja dekat sekolah tadika. Kemudian nak juga tukar angin. Nak kerja kat sini. Bagus. Yang ni macam panjat gunung ni apa hal? Siapa nama? Yelah, SPM? Pas? tak pergi pun. Dulu minat motor je. Ya Rabbi, minyak motor dah tak nak kerja hotel ni. Aduh. Yang ni pula? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kau seorang aja bagi pakcik salam. Manis, kau sejuk, rumah kau mengandung. Pas SPM? SPM pas. Nama saya Etun. Etun. Sepanjang perjalanan ini. Cukup nak menyanyi pula. Tahu pakcik, kau nak design Saiton sampai on dia sudah lama ambil cuti. Ni nak bagi tahu pula. Ni semua kunci bilik, ya, bilik masing-masing. Pergi ke hostel, ni bilik local semua. Sebelum tu saya lupa, nama saya Bujang bin Ali.
Saya di sini semua kerja kena buat. Saya ni chief cook cum resident manager. Nasib baik tak cum resident gardener. Tapi tak kisahlah. Macam mana pun, awak semua diterima kerja. Faham? Dari sini saya bagi baju. Yang ini untuk awak jadi resepsionis tetamu. Suka tak? Terima kasih. Sama, Dijah. Yang ni pula, kau ni kasar sangat ni. Kalau saya bagi awak kerja coffee house, kaedah tak ada pelanggan dah datang. Jadi awak ni saya bagi kerja housekeeping. Nak tak nak ambil kena kerja juga. Kemal, ambil. Yang ni cantik manis ni. Ini pakcik bagi baju kerja coffee house baik-baik Zaitun, jadi sepanjang perjalanan kau tu kau lalu terus nak pergi hostel, terus turun tangga masuk kiri. Lepas kiri kau turun kanan. Lepas kanan kau terus lagi. Terus bawah nanti jumpa hostel. Kalau tak tahu sepanjang perjalanan tu tanya orang Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Cik Dijah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cik Dijah. Terima kasih. Masa ni lah Cik Bujang nak pasang badan. Manis-manis kan. Kadik, kalau lah kau tahu, kau mesti cemburu. Baguslah. Kau tahu tak, aku naik turun penat tak? Aku tak suka kerja ni. Mila, kau tu baru sehari kerja dah kecoh. Tipa, engkau cakap baik-baik sikit budak ni gigi penuh kan, bulan-bulan puasa ni bertarai gigi kau orang daripada ada tak ada. Beda, aku nak tanya kau ni. Kau kenal ke Cik Bujang tu? Cik Bujang tu, kenal. Handsome. Dok le, handsome apa? Setakat misai dua jemput tu sekali aku tarik bersin tau. Doya. Nde. Cik Bujang tu kahwin ke? Bujang lagi kau nak kat dia ke? Tak adalah aku nak kat dia. Apa aku nak kat dia? Sesuai. Tapi aku rasa kan Cik Bujang tu suka dengan aku tau. Syok aku tau. Apa sebelah kau gelap? Betul apa aku kata? Perasan. Budak ni perasan pula. Kejap lagi kalau kau nak tengok. Lagi nanti dah jumpa aku kat sini tau. Amboi. Sungguh bekerja. Dia masyarakat agung pula kosip-kosip bulan puasa ni. Kurang pula pahala. Jom. Buat kerja. Mila. Kerja macam mana? Boleh je lah, puasa penat sikit. Biasalah kerja. Cik Bujang, Ya, saya. Amboi. malam ni free tak? Free? Malam ni tak ada. Abang Bujang, kau gila ke? Manakah aku sembang terawih? Macam mana? Abang Moy, dengar apa cerita. Buat kerja tu. Dah, abang nak buat kerja ni. Nak jumpa kejap je. Mashai to nahi. Mila, abang ni nak tanya. Mila ni betul ke sayang abang? Mila ni serius lah bang. Cinta Mila cinta 100%. Kalau abang jadi lautan, Mila lah jadi pantai ni bang. Kalau gitu, kalau abang jadi cipot, Abang jadi ciput, Mila jadi kerang. Tahu abang kerang ni Mila. Mulut dia besar. Macam mulut Mila, bahaya mulut laser. Macam mana ni, sesuai ke kita ni? Kerana mulut Mila lah ni bang. Abang tepikat dengan Mila, kita terjebak macam ni Tak apalah bang, apa pun lepas raya ni kita kahwin nak tak bang? Kahwin? Ya Allah, Masya Allah. Manalah ada orang buat macam ni, pergi cari timba Mila. Ada ke? Apa pula tak adanya bang? Alah bang, kahwin je lah dengan Mila. Ni Mila ni sekarang ni
jumpa abang ni, Mila nak bagi abang satu lagu. Abang nak dengar tak? Abang dah ready dah. Aku tahu ugat abang terjeki-jeki ugat abang dah ready ni. Lagu apa tu? Nak dengar tak? Nak cepat. Ugat abang dah ni. Boleh ke tak? Boleh. Bolehlah boleh. Bolehlah boleh. Okey. Mana lagu ni? Mila. Bagus sekali, Mila. Mila. Apa ni? Apa kau aku ni? Apa ni? Montir. Dah sampai aku mimpi dah. Sudah sebutnya Mila kan saya. Mimpi si Mila lah. Siapa Mila tu? Mila mana? Heboh lah. Kau cuba tahu lah. Mila yang mana cakap lah. Bangun ni pukul berapa ni? Ha? Tunggu jap. Dah pukul 6.30. 6.30 macam mana ni? Tak ada benda lah. Kau tu badan macam ni kan. Ada je alasan. Besoklah. Tak nak puasa nak buat muka je kau nak makan setahun pun tak habis tau. Besoklah. Tak makan setahun pun tak habis. Sudah. Mana Cik Bujang ni kata nak ajar kita? Tak datang pun. Tapi dia ada pesan. Cakap kalau buat kerja tu, jangan baca paper. Itu nak buat macam mana ni tak ada orang. Rasa lah. Tak ada, tak apa lah. Kau baca kejap. Sekejap. Masak apa? Selamat pagi, Cik Bujang Mani. Selamat pagi. Tak payah dah lah.
Cik Bujang. Panggil Bujang sedang. Buat apa ni? Macam mana? Okey semua? Tak tengah buat kerja ni. Tadi ada ni tetamu datang. Jadi nak tuliskan dia, lepas tu nak bagi kunci. No problem. Tak ada masalah Jadi dah lupa bagi kunci. Oh, voucher ya? Satu je ya, Cik Bujang. Gitu je. Jajah. Orang yang cantik ni kau kan forever. No problem. Janganlah pandang Bujang mata macam tu. Bulan puasa ni Kang, bulan puasa ni faham je dah. Jajah kan lepas petang kerja ni buat apa? Petang ni alah apa Bujang ni macam tak reti-reti pula. Lepas ni kita buka puasa lah. Kan lepas buka puasa kau buat apa? Cik Bujang, lepas petang ni buka puasa. Yelah saya kena semayang terawih, Cik Bujang. Lepas terawih? Lepas terawih Jijah kena pergi mengaji. Sejuk. Rumah kau kan? Lepas mengaji Jah, buat apa? Lepas mengaji Jijah kena tidur lah Pak. Lepas aku tak apalah Jijah. Abang Bujang banyak kerja lah. Nanti kalau katakan Jijah nak makan sahur, tak ada teman, telefon Okey kan? Abang jalan dulu je baik apa lagi? Abang kan dah beli katil baru ni. Pening pada abang. Takkan nak beli katil lama belum patah lagi. Alah abang ni. Bang, kita ni kan bang bertuah kan bang. Bulan-bulan Syawal ni kita diketemukan jodoh kan bang. Kalaulah jodoh tidak ke mana yang Sahidi. Kalaulah jodoh tidak ke mana. Bang, suara siapa tu bang? Kan abang nyanyi tadi bang. Tak tahulah, itu petandanya jodoh kita panjang lah tu. Tak mana datang suara dia. Yang abang ada hadiah yang dia boleh tengok kan? Tengok yang abang beli hadiah. Cantik tak? Cantik bang. Abang. Ya. Bang. Apa dia? Abang janji tak hidup semati dengan Jijah? Percayalah. Sayang abang. I love you too. Namun ada dia
Ya. Duduk pula ni. Ya. Budak-budak ni. Tak bangun-bangun sahur. Tengok tu. Ya. Ya Allah, si Montel dalam duduk pun boleh ni. Boleh juga ni. Ya. Tidur macam tu apa nak jadi tak tahu. Ya. Cik Bujang. Ya. Cik Bujang. Cik Bujang. Apa yang bangun? Ya. Haji Jam mana pula ni? Ya Allah, mengigau ke? Sahur lah, bangun sahur. Cik Bujang. Astagfirullahalazim. Dah imsak dah dekat ni 5 minit lagi. Haji Jam mana? Ya Allah, aku mimpi lah punya. Mimpi siapa? Aku mimpi si Jija, si resepsionis tadi. Si resepsionis tu. Haji Jam. Oh, budak baru tu. Dah bangun. Busuk Elio ni. Sahur. Badak. Bangun dah. Duduk dalam menumpang. Badan dah makin tong. Lantak dia lah. Kau tak habis budak-budak tu nak Cepat. duduk kan. Cepat. Nasi dah. Aku dah, lauk tadi aku curi kat dapur tadi. Cepatlah. 5 minit lagi ni, Kang. Sia-sia je. Pula puasa curi dapur. Menjelang hari raya berakhirnya puasa. Kadir, engkau ingat ni, engkau punya karaoke lounge tu. Cik Bujang, sorry. Aku suruh kau kerja, bagi kau shift duty ni masak. Sorry. Apa ni berlaku-laku? Kau tengok, semua orang ni berapa meja lagi tunggu nak makan, dah siap lagi. Ya Allah, time nak dekat buka puasa ni, semua tak siap lagi. Sorry. Tengok tu, mie goreng pun tak ada. Tapi apa kena kau ni? shift saya dah habis ni, saya nak balik. Aku tak kira. Selagi shift kau tak habis, kau tak siap semua benda ni, kau tak boleh balik. Kau masuk pergi sambung kerja kau. Kau jangan nak cerita. Sudah. Tengok, ya Allah, sudunya berselerak. Pening kepala aku. Bersepak-sepak ni tadi. Pengsan. Sudu pun susun tak betul. Assalamualaikum Cik Bujang. Waalaikumsalam. Maafkan saya kerana mengganggu. Engkau ni sepatutnya dulu bukan jadi waitress aku. Patutnya kau jadi ustazah. Apa halnya, Tun? Ni ada salah order. Orang Jepun tu cakap dia order yang lain tapi dapat yang lain. Kadir, pengsan aku. Salah order lagi. Ya Allah, budak ni. Aku minta order. Apa yang Jepun tu minta? Dia cakap yang lain. Dia bukan order yang ni. Tak tahu Kadir. Nanti, Kadir, mana kau nanti dia? Nanti kita panggil dia balik. Tun, tak apa. Nanti kan Abang Bujang buat lain Nak tanya. Ya. Kerja kat sini macam mana? Semua okey. Cuma kadang-kadang tu pening kalau ada gas yang cerewet. Pening? Teruk sangat ke kerja sini? Tak ada. Kadang-kadang je. Tak apa. Nanti buka puasa, makan ubat puasa ni kan? Tak apa. Okey, itu pergi dulu. Ya. Nanti Abang Bujang buatkan special nasi goreng Assalamualaikum Cik Kadir. Baik budak ni kan. Bukan senang dapat waitress macam ni. Kalau dibuatkan jadi bini kan bagus. Etun dan Bujang. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you search the world alone. No one reaches out of hand for you to hold. Then a hero comes along with the strength to carry on, and he casts your fears aside. And you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong. And you finally see the truth, that a hero lies in you. Hold on. Dreams are hard to follow, but don't let anyone take them away. Hold on. We'll be together. Betul. Betul.
La 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 la. 1, 2, 3 batang lemang bila nak masak. 3 anak dara batang hidung pun tak nampak. Bilalah lemang ni nak masak dah 9 jam. La ilaha illallah. Api tak ada. Macam ni macam manalah lemang nak masak 9 jam ke 12 jam pun tak masak juga. Dahlah 28 tahun kita ni raya sorang-sorang. Anak dara ada pun semuanya tak balik. Semuanya kita nak buat. Lemang nak dimasak, rendang, nasi, lontong, sambal, semuanya kita nak buat. Ada anak dara tak balik-balik lagi. Ada laki pun 30 tahun dah pergi. Semuanya kita nak buat sorang-sorang. Alay. Mak, Jija dah balik. Jeng, jeng, jeng. Mak! Milah balik, Mak. Jeng, jeng, jeng. Assalamualaikum, Mak. Eton dah balik. Eng, 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 eng. Pak, pak, kepak, pak, kepak, kepak. Dah balik, My daughter, you balik, you balik. Alah, Mak, bukan. Milah curi kat orang. alah, Mak. Tahu Mak perangai asyik dia curi je. Dah balik. Alah. Ya, Alek. Jangan. Anak aku ni. Sibuk mengamuk orang. Balik juga korang. Mari. Dah balik. Tahun ke-29 ni korang ya. Nak pegang beg ni balik. Dia kata korang. Dah 28 raya korang tak balik. Rupanya tahun ni kau balik ya. Seronoklah. Apa khabar korang semua? Baik. Mak sihat ke, Mak? Mak sihat lah. Kau pun Jija bertambah berseri-seri sekarang ni Mak tengok. Bertambah cantik anak Mak ni lah. Mak pun rambut pun dah belon. Mak ikut peredaran semasa. Itulah dia follow the trend. Ni lah anak Mak yang Mak paling sayang ni lah. Intan Payung Permata, Zamrud Intan Berlian. Macam mana kerja dekat resort tu? Semua okey, Mak. Semua okey? Ya, Mak rindu Eton tak? Rindu. Rindunya. Mak! Ya, apa dia? Mak ni kenapa ni? Kenapa Mak tak tanya Milah ni? Mak tak tanya pun khabar Milah. Milah anak Mak juga. Betul lah. Betul belum? Mak baru nak tanya lah kat Tak tanya apa? Milah dululah. Tak boleh. Mak kena dekat Jija dulu. Kemudian kat Eton. Baru dekat engkau. Mak, Milah nombor 2, Mak. Mak ni tak adil tau. Tak ada, Mak. Mak nak ikut Bukan betul belum? Tanya Long, tanya Ucu, tanya Long. Tanya tak tanya Milah pun. Takkan nak bising-bising. Ini si Kuan dia, si Kuan. Balik kampung nak jerit. Balik kampung nak jerit. Mak tu kan. Alah, apa Long? Alah, dah lah tu ni bulan-bulan Ramadan ni. Alah, sudahlah bulan mulia ni apa nak gaduh-gaduh. Milah nombor 2, Mak. Mak kena tanya Milah dulu. Sakitlah Long, betul lah apa Long? Sudah. Cakap pun nak. Mak tanyalah Milah dulu. Milah pun anak Mak apa? Sudah, korang tanya-tanya ni buat apa? Sekarang ni Mak nak tanya korang ni. Korang ni dah ada calon suami ke belum? Mak. Milah dah ada, Mak. Dah ada. Dah ada. Jija pun ada. Mak. Ada. Dah ada. Milah dah ada. Jija dah ada. Eton, Ya, anak sayang Mak. Ya, Mak. Kau dah ada ke belum? Eton pun dah ada lah. Siapa nak dengan kau tu? Tengok Mak jahat. Dah ada semuanya. Mak ada dah? Mak. Senyum lebar nampak? Adalah. That's the way. I like it. That's the way. I like it. One time, that's the way. I like it. Dah. Kita dah ada. Habis lagi 2 hari 3 hari ni kita nak raya. Di hari raya terkenang daku kepada si daku sampai ku indah jauh di sana. Ayah serta bundaku jauh di sana. Cita ayah sedap.
hijau yang damai selalu. Apa yang Di sana Nasib kita Cik Bujang. Tapi Cik Bujang kau harus nyanyilah sama-sama. Sikit lagi. Apa lagi kau ada depan? Apakan daya, masa tak akan kembali. Hancur musnahlah semuanya. Impian yang murni tinggal menjadi kenangan. Hanya rangkaian kata dengan rangkaian kata tidak berang. Selamat Raya Cik Bujang. Jangan sedih-sedih. Kau tahu tak? Aku sedih ni bukan apa. Aku ni dah 40 tahun satu Syawal dan jadi aku. Sabar je Bujang. Selama ni aku raya di perantauan dah 5 tahun dah. Sabar je Bujang. Sabar aku kan. Aku ni dah manja nanti tak baik, tak kahwin, tak dapat kahwin. Aku nak buat macam mana ni? Sabarlah Cik Bujang, tak akan kahwin ni. Sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anakku Azizah, Mila, Edon. Azizah minta ampun, minta maaf, Mak. Jangan semua datang jumpa ya. Mak pun sama-sama lah. Kau tak nak dia. Hidup kau tu saling tak tumpah hidup Mak. Hello Mak. Hello Mak. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi tadi Mila tak ada, Mak. Mak, Mila ampun. Mila banyak dulu senang, Mak. Dari pagi tadi Mila tak ada, Mak. Mila ampun, Mak. Mila selalu marah, Mak. Lagi, Mak. Mak maafkan Mila tak, Mak? Mak! Kau tahu tak Mila? Perangai kau ni sebiji perangai Mak. Cantik Mila, cantik kan? Boleh Mila, Mak, Lain kali jangan buat lagi. Pelangi. Kau dah belok. Ya, Mak. Mak, ampunkan dosa-dosa Ento je, Mak. Sama-sama. Kau tahu tak Ento? Ya, Mak. Muka kau ni saling tak tumpah. Muka arwah ayah kau. Okey, raya ni sudahlah. Jangan kita menangis lagi. Sekarang ni Maya kita nyanyi Mak ada lagu. Dengar tak? Dengar ramai-ramai ya. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mak, apa ni? Tiba-tiba birthday. Orang sekali-kali birthday. Buat ni. Film apa? Kita lagu apa lagu ni lah, lagu yang nanti kita 1, 2, 3. Di hari raya janganlah lupa kami semua.
semua. Komedi sensasi di Esroria. Oh Raya Rantau. Banyak tu aja ke? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masuk. Selamat Hari Raya kami semua ucapkan. Petang raya makan bauru. Pagi raya makan lemang. Hajat apa yang tuan mau? Pagi-pagi dah datang bertandang. Jawab. Saya jawab, Aisyah. Saya jawab, ya. Saya jawab. Dengar ni. Pagi-pagi makan lemang. Malam-malam makan lontong. Saya datang bukan sebarang datang. Saya datang hajat bertong-tong. Kenapa Mak Isa ketawa macam kuda? Mak Isa ni dilahirkan pada tahun kuda. Semangat pun macam kuda. Jadilah Mak Isa. Selamat Hari Raya. Sebenarnya 1 Syawal Mak Isa. Namanya ni siapa? Nama Bujang bin Ali. Mak Isa tepian. Bujang bin Ali. Jadi sempena 1 Syawal ni, Bujang nak tanyalah Mak Isa, dengar cerita di rumah ni ada bunga sekuntum di taman yang saya berkenan. Siapa kata ada sekuntum? Di sini ada banyak jenis bunga, Cik Bujang bin Ali oi. Ada bunga veteran dan juga ada bunga yang baru berkembang. Yang mana satukah pilihan kalbu? Cakap Cik Bujang, cakap, jangan duk gigit kuku. Veteran tu kita bubulah seperau Mak Isa. Bujang nak yang lain tu. Tapi macam mana sampai 3 bunga? Anak-anak, wangi, wangi, wangi. Inilah dia. Jangan Cik Wan. Cik Wan, Cik Bujang. Jangan. Tolong dia. Tolong pula. Tuan Pengerusi Majlis, saya selaku Pengurus Besar Impiana Resort Cerating ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada Encik Bujang dan pasangannya Mak Isa. Persandingan ini ditaja oleh Impiana Resort Cerating Encik Bujang telah berkhidmat selama 25 tahun di resort ini. Tepuklah lagi. Saya ni berkenan dengan Kak Isa ni bukan apa. Sebab dia ni selain daripada manis, saya berkenan dia ketawa ni macam kuda. Bunyi Isa.
Duduk Kaisa buat sekali lagi. Bila sedang bersanding, janganlah suka menjeling. Menjadi raja sehari, tersenyum nampak berseri. Tenangkanlah hati dengan kesyukuran, sabar menghadapi tempoh hidup baru. Selamat pengantin baru, semoga kekal abadi. Bahagia ke anak cucu, sentosa murah rezeki. Alhamdulillah bertemu jodohnya, berkat kesucian akhir terlaksana. Apabila sedang bersanding, janganlah suka menjeling. Menjadi raja sehari, tersenyum nampak berseri. Tenangkanlah hati dengan kesyukuran. Ya, boy kegel. Boy kegel. Rasa-rasa. Gel lah bang. Begini menonton Family Ceria. Saya bujang yang tak kahwin-kahwin ni, sekali bila kahwin dapat Selamat Aidilfitri kepada saudara-saudara. Penonton, beginilah Family Ceria kami. Saya ni yang orang kata kahwin-kahwin ni, sekali kahwin dapat, bukan saja dapat baby, dapat anak sampai 3 sekali. Nampak macam mana bang? Oi? Itulah dia yang diorang kata. Kita merancang, dia yang tentukan. Semua di kehendak Tuhan bang. Oi. Mana pun pada semua penonton sekalian, jangan lupa ya, Selamat Hari Raya pada semua yang menonton Astro-Ria. Nanti Raya ni tak ada apa-apa tu datanglah ke rumah ya. Apa yang ada kat rumah Kak Isah ni, rumah abang bujang korang ni, melantak aja dah ya. Telan. Lantak aja. Korang beri lu ucapan budak. Mak pun dah kahwin. Yang kita ni 3 beradik belum kahwin-kahwin lagi. Macam mana? Tak apalah Kak Long. Yang penting Kak Long, itu mak kita happy gitu. Ya mak ya? Sekarang ni mak kita pun dah berbadan 2. Tak lama lagi dapat baby. Di hari raya, janganlah lupa kami semua. Komedi sensasi di Astro-Ria. Oh Raya Rantau. Lantak kita yang makan lah. Tiga beradik korang. Mak baik-baik mak. Ambil ni ujung. Tengok tak ada. Semua tinggal besar. Mak tak boleh tinggal kecil kan? Ada, kita semua yang kena langgar. Dah makan. Merayakan Yang bandang tak siap lagi. Hari Raya, janganlah lupa kami semua. Komedi sensasi di Astro-Ria. Oh Raya Rantau. Ya, jangan lupa bersama kami semua dan kaki tangan Impiana Resort Cerating yang cukup istimewa dalam Raya Rantau. Bila Chef Wan? Hari Raya pertama. Pukul berapa Farouk Hussein atau Aisyah? Pukul 10 malam, teman Aisyah Mainun semua. Bersama bintang-bintang sensasi anda, iaitu silakan. Hai, saya Dayang. Dan yang Saya Mas Idayu. Mas Dayu dan Ci. Ya, di mana geng? Di Astro-Ria. Di hari raya terkenang dagu
kepada si dia, kampungku indah nun jauh di sana, ayah serta bundaku. Di tepian mandi, danauku hijau yang damai selalu, nun di sanalah tempatku bertemu, aku dan dia. Apakah daya, masa takkan kembali, hancur musnahlah semuanya. Impian yang tinggal menjadi kenang-kenanganku, hanya rangkaian kata dengan lagu Dendang Perantau. Hari Raya, janganlah lupa kami semua. Komedi sensasi di Astroria, oh Raya Rantau. Ya, jangan lupa temu janji kita dalam rancangan Raya Rantau. Raya bila? Raya pertama.